Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ini, pentas ACLE Zon Timur kembali beraksi dan tumpuan pastinya terarah ke Stadium Sultan Ibrahim bila wakil negara kita, Johor Darul Tazim, bakal berdepan wakil China, Shanghai Shenhua. Jom kita dengarkan sedikit ulasan tentang persediaan kedua-dua pasukan. Pemain pertahanan JDT, Rawal Para, berazam memastikan benteng Harimau Selatan kekal kebal menjelang aksi Liga Juara-Juara Asia Elit menentang Shanghai Shenhua di Stadium Sultan Ibrahim. Bekas pemain Deportivo Eldense itu akui, perlawanan kali ini bukan sekadar perang taktikal, tapi juga ujian fizikal selama 90 minit. Para menegaskan, pasukan perlu bermain secara kompak, elak kesilapan dalam kotak penalti, dan kekal fokus hingga whistle penamat. Beliau turut mahu momentum kemenangan 2-0 ke atas Chengdu Rongcheng diteruskan bagi menambah keyakinan pasukan. Pengendali Shanghai Shenhua, Leonid Slutsky yakin pasukannya kini lebih bersedia menjelang pertemuan menentang Johor Darul Tazim, JDT. Jurulatih berusia 54 tahun itu berkata, kali ini Shenhua mempunyai masa rehat yang cukup berbanding musim lalu. Katanya, musim lepas mereka beraksi 2 kali dalam tempoh 3 hari, satu situasi yang sangat meletihkan buat pemain. Namun kali ini, Slutsky percaya skuadnya lebih kompetitif dan bersedia memberi cabaran kepada JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Tambahnya, beliau sedar JDT sangat kuat di laman sendiri, namun tetap yakin pertembungan ini akan menjadi aksi yang menarik dan seimbang buat kedua-dua pasukan. JDT dan Shenhua masing-masing memburu kemenangan kedua menjelang aksi keempat Liga Timur ACLE di SSI pada malam ini. JDT berharap dapat menjadikan Shenhua sebagai mangsa seterusnya. Ini selepas mereka menewaskan Chengdu Rongcheng 2-0 dalam aksi sebelumnya. Jadi, mampukah Harimau Selatan pertahankan maruah di laman sendiri malam ini? Atau Shanghai Shenhua akan terus mencuri tumpuan? Apapun keputusannya nanti, kita pasti akan disajikan satu perlawanan yang penuh aksi dan emosi.